Simpan emas tapi tak tahu simpan emas tak apa. Yang ni ramai jugalah yang masih ragu-ragu, masih confused simpan emas untuk apa sebenarnya. Jadi tuan-puan, tujuan utama sebenarnya kenapa ramai orang simpan dalam bentuk emas adalah untuk mengelakkan daripada boros berbelanja. Itulah sebab kenapa ramai orang di luar sana menyimpan dalam bentuk emas. Selain daripada itu tuan-puan, ramai juga orang menyimpan emas ni untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan, beli rumah, beli kereta, dana untuk persaudaraan dan simpanan untuk anak-anak nanti. Semua simpanan itu sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan yang long term 3 tahun ke atas untuk kita beli rumah, perkahwinan, dana pergi haji dan umrah. Kita perlukan masa yang panjang untuk simpan daripada sekarang untuk kita gunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Sebagai contoh, tuan-puan simpan emas sekarang, lagi 3 tahun anak tuan-puan dah nak kahwin ataupun tuan-puan nak pergi haji dan umrah, kita dah ada simpanan kita yang 3 tahun sebelumnya, iaitu simpanan emas. So tuan-puan, tag pasangan tuan-puan supaya mereka tahu tuan-puan jadikan simpanan emas sebagai dana perkahwinan, beli rumah, pergi haji dan sebagainya. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.